Yayasan Hasanah kita ditubuhkan pada tahun 2015 oleh Khazanah Nasional Berhad dengan endowment yang berjumlah 3 juta yang di mana kita menyantuni seluruh rakyat Malaysia lah. Dan semenjak daripada penubuhan kita sentiasa membudayakan ilmu, dan ilmu tu adalah satu tonggak penting menjadi landasan utama untuk kita menjayakan semua program-program Yayasan Hasanah. Dan budaya ilmu ni adalah sesuatu yang bagi kami sangat berbeza. Dia adalah sesuatu yang orang kata sangat asas, sangat bukan orang kata glamour, tetapi ianya adalah sesuatu yang sangat perlulah. Dan ilmu kita ni kita dapatkan daripada masyarakat kita yang pelbagai lapisan. Kita nak tarik perhatian bahawa ilmu tu tak semestinya mempunyai apa orang kata banyak-banyak sijil dan degree, tapi ilmu tu kadang-kadang sesuatu yang sangat-sangat humble, sangat memang dah ada pada dalam komuniti tu, dalam diri kita sendiri, dan kita, macam mana kita dengan satu ilmu tu kita guna, kita kembangkanlah. Ilmu contohnya untuk menjadi senang, menjadi kaya, untuk mengusahakan tanah kita tu tidak ada. Jadi dengan membudayakan ilmu dan kita mudahkan bagaimana kita nak akses ilmu tu, kita jadikan ia sebagai satu bentuk asas, batu asas kepada pembentukan program-program di Hasanah lah. Itu mesej simple yang saya nak sampaikan, merdeka menerusi ilmu. Keenam speaker kita pada hari ini, dia menceritakan setiap satu masalah yang mereka cuba selesaikan memerlukan ilmu untuk menyelesaikannya. Contohnya masalah sampah. Dan kita lihat masalah sampah tu, orang selalu fikir apa yang susah sangat nak menguruskan sampah. Tapi mengikut apa yang dia ceritakan, contohnya nak buat composting. Siapa daripada kita sini tahu macam mana nak composting? Bunyi macam simple kan, tapi sebenarnya kalau kita tidak belajar tentang macam mana nak menguruskan sampah, itu yang sampah berada di sungai. Dan isu yang nampak simple, asas, tapi memerlukan ilmu untuk menyelesaikannya. Sama juga tadi macam mana ilmu untuk mendidik anak-anak kita supaya minat untuk belajar. Dan bukan anak-anak kita ni tak pandai, tapi mungkin cara kita mendekati mereka tu juga memerlukan ilmu psikologi, memerlukan ilmu bagaimana kita mencurahkan ilmu tu, bukan kita sederak bagi kat dia. Kita bagi dia dalam bentuk yang dia boleh hadam lah. Kita nampak sendiri macam dalam tempoh mungkin sedekat mereka tu tadi berapa tahun bersama kita. Petang ni contoh kita ada grant klinik, di mana daripada dia buat proposal tu, kita tengok dia punya proposal tu, kita bagi dia bimbingan, tunjuk ajar. Kita tak ada orang kata pelekehkan mana-mana usaha. Yang kita cuba terapkan dekat sini adalah ilmu tu, walaupun orang kata sekecil-kecil ilmu tu, tapi kalau kita kembangkan, dia jadi besar lah. Penerima manfaat kita seluruh negara adalah lebih daripada hampir 4 juta dah sekarang. So memang dah ramai. Jadi saya selalu kata masih lagi perlu usaha berterusan, sebab kita punya mandat adalah seluruh rakyat Malaysia, pelbagai lapisan masyarakat di seluruh negara lah. Tapi dalam sedekat ni kita pun masih baru, dan saya harap mungkin by the time kita dah 250 conversation ataupun perbualan kita, sesi ilmu kita dapat menyantuni lebih ramai lagi lah. Setahun kita memberikan dana minimum, kita membelajarkan 120 juta lah di seluruh negara. Harapan saya adalah seperti sama juga dengan budaya membaca. Budaya ilmu ni adalah sesuatu yang dapat diterapkan di seluruh negara. Walaupun dia bunyinya mudah, tetapi itulah sebenarnya bentuk pembangunan lestari yang berterusan. Dan bila kita sebut tadi well-being ataupun kesejahteraan dan merdeka itu berkait dengan kesejahteraan,
dengan adanya ilmu macam tadi, macam mana nak angkat mak yang sakit dan untuk menjaga orang tua dan sebagainya, kita dapat membentuk satu masyarakat yang berilmu dan mengambil berat, mempunyai tanggungjawab dan sayang di antara satu sama lain.